Alright guys, kita dah sampai ke part 14 dan masih lagi membahaskan pasal era emo. Aku harap korang tak kecewa lah sebab video part ni adalah kesinambungan dari part 13 lepas sebab there's so many things yang aku nak connect dengan era ni. Okay, promise, part ni adalah penutup kepada era emo. And then kita akan sambung dengan kuasa Devil Fruit emo pada part seterusnya. So, sabar sana. Nah, kalau dilihat banyak aspek-aspek di dalam world government sendiri adalah bertemakan Latin. Apa yang dimaksudkan sebagai Latin? Latin adalah bahasa yang diguna pakai dan menjadi bahasa rasmi Empayar Rom kuno. Contohnya, Pangea Castle yang menjadi bangunan utama tempat autoriti tertinggi world government berada mengambil inspirasi dari Chateau de Chambord, sebuah istana tempat tinggal golongan bangsawan yang bertemakan revolusi Perancis dengan style Itali. Dua negara Eropah yang pernah berada di bawah pengaruh Greco-Roman. Para keluarga Celestial Dragon menggunakan gelaran Saint di awal nama mereka, di mana perkataan Saint berasal dari bahasa Latin Sanctus yang bermaksud suci. Gelaran ini diguna pakai kepada individu-individu yang dianggap suci dalam Kristianiti, dan kalau kita perhatikan bagaimana kesemua Tenryubito memakai seragam jubah serba putih dan buih adalah sangat mirip dengan seolah-olah gambaran-gambaran Saint dalam lukisan yang mempunyai cahaya di kepala mereka. Macam apa yang kita pernah bahas dalam part-part lepas, One Piece sangat banyak mengambil unsur Kristianiti dalam lore-nya. Nah, aku percaya unsur terbesar tersebut sendiri mainly berada di dalam world government. Dalam Point Nero pada part 12, pada awal kelahiran Kristianiti, mereka telah ditindas penguasa-penguasa Rom yang menganggap mereka sebagai ancaman kepada Rom yang masih lagi berpegang kepada paganisme, sehinggalah pada zaman pemerintahan Konstantin yang somehow telah convert kepada Kristianiti, agama tersebut telah diiktiraf dan kemudiannya menjadi agama rasmi Empayar Rom sekitar abad ke-4 Masihi. Dengan pengaruh Rom, penyebaran Kristianiti secara meluas ke serata dunia menjadi lebih mudah, menjadikan Kristianiti agama paling banyak dianuti di seluruh dunia. Sampaikan lepas jatuhnya Empayar Rom Barat, gerejalah atau lebih tepat lagi papasi di Rom yang telah mengisi kekosongan kuasa yang ditinggalkan Empayar tersebut, dan ultimately Pope menjadi autoriti tertinggi dalam pemerintahan Rom. Panjang lagi sebenarnya cerita dia, tapi poin ini cukup untuk aku highlight bahawa at some point Kristianiti telah menjadi autoriti tertinggi Empayar Rom, which kalau kita nak kaitkan semula dengan world government di One Piece adalah agak mirip strukturnya, di mana macam aku cakap tadi, para golongan bangsawannya menggunakan gelaran Saint, pakaian diorang, architecture diorang, even simbol kerajaan itu sendiri agak mirip kepada simbol Kristianiti. Diorang mendapat autoriti tertinggi di planet biru, dan bahkan diorang also ada kitab Genesis yang menceritakan tentang 20 keluarga pendiri world government yang mengambil inspirasi directly dari salah satu bab dalam kitab Bible dengan tajuk yang sama, Genesis, yang menceritakan tentang awal penciptaan dunia dalam kepercayaan Kristianiti. So, make sense kalau penduduk planet biru di One Piece menggelarkan Celestial Dragon sebagai Tuhan atau Dewa kerana mereka telah didoktrin dengan kitab Genesis versi One Piece yang telah diubah suai menjadikan seolah-olah 20 keluarga Celestial Dragon lah yang mencipta dunia mereka. Jadi semua ni bawa kita ke poin seterusnya, Romance Down. Dari chapter 1 lagi, kita telah diperkenalkan dengan tajuk Romance Down yang membawa maksud fajar romantik. Tapi aku percaya there is a deeper meaning kenapa Oda decide untuk gunakan tajuk yang agak random ni. Tahukah anda dari mana asal-usulnya perkataan romance? Dan kenapa dia disebut sebagai romance, yang secara kebetulan juga merupakan gelaran bagi bangsa Rom, romance? Nah, agak panjang sebenarnya penjelasan dia, tapi aku cuba ringkaskanlah. Asalnya kerana pengaruh Rom sudah tersebar sangat luas, Latin yang menjadi bahasa rasmi kerajaan Rom telah terbahagi kepada dua dialek. Satu Latin klasik yang menjadi bahasa rasmi bangsawan-bangsawan dan penjawat awam, manakala satu lagi adalah Latin kasar yang tidak berapa standard dan menjadi bahasa pasar bagi rakyat marahan, yang mana akan berbeza-beza dialek dan slangnya mengikut kawasan-kawasan tertentu. Namun, selepas kejatuhan kerajaan Rom,
Rom, kawasan-kawasan di bawah jajahan Rom ni mula terisolasi antara satu sama lain, dan dari situlah bahasa Latin kasar tadi berevolusi secara individual sehinggalah pada zaman pertengahan, di mana pada zaman ni terbentuknya bahasa yang digelar sebagai bahasa Romance yang kita kenal sekarang seperti French, Spanish, Italian, Portugis, Romanian dan beberapa lagi yang lain. Nah, pada waktu ni juga berbagai kisah dengan tema kesatria-kesatria berkuda yang menyelamatkan puteri yang diculik dengan pengembaraan penuh magis dan makhluk-makhluk mitos ala lebih kurang macam cerita Disney telah dicetak dan dibukukan, dan kebanyakannya adalah dalam bahasa Romance tadi. Dari situ, kerana perkaitan yang kuat antara bahasa Romance dengan genre kesatria-kesatria ni, buku-buku dengan genre ni telah digelar sebagai buku-buku bergenre Romance. Kerana sangatlah popular buku-buku ni pada waktu tu, maka wujudlah FOMO untuk kisah-kisah Romance ni, sampailah lahirnya stereotip bahawa kisah-kisah konsep cinta yang ideal je mesti ada unsur dari cerita-cerita buku Romance. Kisah-kisah cinta penuh imajinasi, adventure dan ideal. Nah, dari situlah asal-usul perkataan Romance dalam bahasa Inggeris membawa kepada kisah cinta yang ideal. Nah, daripada bahasa Rom kepada bahasa pasar, kepada bahasa yang lahir daripada bahasa pasar tersebut, kepada buku, sehingga akhirnya menjadi maksud kepada kisah percintaan dan keperwiraan, dan puncak ada sekali pada abad ke-18 hingga 19 di mana berlakunya kebangkitan novel yang merubah aspek kesenian dan intelektual daripada cenderung ke arah logik, akal kepada emosi, individualisme dan imajinasi, sehinggalah bangkitnya era baru yang dikenal sebagai romantisisme. Romance telah banyak mengubah zaman pertengahan. Okey, melalut jauh dah ni, tapi heads up guys, era ni akan menjadi penting dalam minggu teori ni dalam part akan datang. So inilah mukadimahnya why benda ni matter. Okey, kita balik semula dengan chapter pertama One Piece, Romance Down, dan apply maksud romance ni menjadi romance down. Bukan romance kisah cinta, tapi romance gelaran bagi Rom. It basically means fajar di Rom secara literal, tapi ia juga boleh diartikan sebagai permulaan baru Rom, kerana fajar juga membawa maksud permulaan baru, dan naratif ni juga sangat di-highlight di dalam lore One Piece sendiri, di mana dalam ramalan Harley Text dunia ketiga dikatakan Dewa Matahari akan kembali dan membawa pagi yang baru. So basically apa yang aku nak sampaikan ni agak kontroversi Aku percaya Oda actually cuba membawa naratif melalui cerita One Piece bahawa Barat is bad, dan planet biru yang 11-12 seperti bumi sedang dijajah diorang punya versi Barat. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just. Aku dah kemukakan poin-poin yang mengaitkan world government dengan Barat sebelumnya, tapi nak bagi korang lagi percaya akan naratif yang aku bawa tadi ni, aku akan give more, dan ianya bermula dengan kisah Momotaro. Kalau maksud Romance Down adalah fajar di Rom, di mana Rom itu pula merujuk kepada peradaban Barat. So basically pengembaraan Luffy adalah pengembaraan seorang pemuda yang cuba melawan kuasa besar yang menguasai dunianya. Guess what? Aku perasan ada satu cerita rakyat dari Jepun yang Oda suka betul pakai dalam One Piece, dan aku pernah bahas cerita ni dalam video sebelumnya tentang cover story Yamato. Yes, kisah Momotaro the Peach Boy. Macam biasa, cerita pasal Momotaro ni korang boleh tekan link yang aku dah pin dekat komen untuk tengok. Cerita ni basically menceritakan bagaimana seorang budak lelaki yang lahir dari sebiji buah peach gergasi yang dijumpai sepasang tua yang tidak mempunyai anak, yang kemudiannya dinamakan Momotaro. Dia mengembara bersama kawan-kawannya yang dia jumpa sepanjang perjalanan dia ke sebuah pulau untuk melawan raksasa-raksasa yang membuat onar di kampungnya. Aku rasa kalau korang nak lebih faham teori ni, korang kena baca dulu pasal kisah Momotaro. Tapi korang tahu tak, di sebalik kisah kanak-kanak ni, kisah Momotaro juga pernah dijadikan sebagai alat propaganda Jepun ketika Perang Dunia Kedua untuk membangkitkan semangat patriotik penduduk Jepun, di mana kisah ni telah dianimasikan semula mengikut naratif propaganda Jepun. Watak Momotaro dijadikan simbol kepada askar-askar Jepun yang berani menegakkan kebenaran. Kawan-kawan dia yang berbagai dalam cerita tersebut seperti anjing, monyet dan burung merak telah melambangkan berbagai
pelbagai suku dan bangsa yang bersatu di bawah Jepun sesuai slogan Jepun ketika itu, Asia untuk Asia, supaya mereka berjuang bersama dengan tujuan yang sama. Onigashima, pulau yang dihuni Oga dalam kisah tersebut, telah dilambangkan sebagai markas musuh yang ketika itu adalah Pearl Harbor, yang mana kalau korang ingat adalah markas yang pernah diserang tentera Jepun yang menjadi punca kepada Amerika Syarikat join Perang Dunia tersebut. Nah, kenapa aku cakap Oda suka pakai kisah ni? Kalau korang amati betul-betul berbagai watak di One Piece dan aplikasikan naratif 3 elemen yang aku cakap tadi, watak utama Momotaro yang berani, kawan-kawan pengembaraan dia dan musuh diorang yang mempunyai markas di sebuah pulau, korang akan perasan yang motif cerita One Piece is basically dead. Contoh pertama yang paling obvious adalah kisah Kozuki Momonosuke lah. Plot bagi Kozuki Momonosuke ni basically adalah kisah Momotaro yang diadaptasi dan diolah Oda ke dalam One Piece. Tapi macam biasa, Oda punya permainan, dia akan ubah-ubah sikit cerita tu ikut kesesuaian dia dan pecahkan elemen-elemen dalam cerita tu kepada beberapa karakter. Okey, yang aku perasan kisahnya bermula bukan dari Momonosuke tapi dari atuk dia lagi, Kozuki Sukiyaki. 80 tahun dahulu dari timeline sekarang, Wano dalam keadaan kucak-kacir dengan percubaan perebutan kuasa oleh Daimyo Kurozumi yang meracuni kesemua daimyo lain semata-mata untuk merampas tahta penguasa Wano dari klan Kozuki yang tidak mempunyai pewaris untuk posisi shogun ketika itu. Namun begitu, belum sempat Kurozumi naik tahta, tanpa diduga Sukiyaki lahir. So automatik tahta jatuh kepada pewaris klan Kozuki lah. Nah, contrary dengan kisah Momotaro si budak Peach, sepasang tua lonely yang sangat menginginkan anak tidak sengaja telah dianugerahkan Momo yang lahir dari Peach gergasi. Persamaannya, kedua-dua kisah menceritakan pasangan yang lambat mendapatkan anak yang end up diselamatkan keadaan mereka dengan kelahiran cahaya mata. And then, naratif beralih kepada kelahiran Oden. Oden pada waktu kecilnya dikonsider sebagai anomali. Bro mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, bukan sekadar berbanding kanak-kanak sebaya dengan dia. Bro bahkan mempunyai kekuatan yang menjangkaui kekuatan normal manusia pada umumnya. Nah, berbalik kepada kisah Momotaro, Momotaro juga sewaktu meningkat dewasa mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga dikagumi seluruh penduduk kampungnya. Oden yang mencuba berkali-kali untuk keluar belayar dari Wano adalah ibarat semangat Momotaro yang sukakan pengembaraan. Dan last sekali barulah Oda bawa kita kepada 80% lagi balance kisah Momotaro yang diadaptasi dalam One Piece dengan kelahiran Kozuki Momonosuke yang mempunyai nama yang hampir sama. Dua-duanya pakai nama Momo dan dua-duanya mempunyai warna tema peach. Bagaimana Kaido, seorang dari klan Oni, telah membuat kacau bilau dan merompak sumber di Wano, membuatkan Momo mengembara dan merekrut Straw Hats dan beberapa karakter yang mempunyai motif yang sama membentuk aliansi Ninja Pirate Ming Samurai untuk melawan Kaido di Onigashima dan mengembalikan keamanan dan kekayaan Wano, mencerminkan kisah Momotaro mula mengembara setelah kampungnya dirompak Oni, merekrut beberapa rakan di sepanjang perjalanan dia dan berkongsi makanan which is Kibi Dango, berlayar ke pulau tempat tinggal Oni which is also diberi nama Onigashima dan melawan para Oni, sehingga akhirnya kemenangan dia telah membebaskan dan mengembalikan harta yang dirompak Oni kepada kampungnya. Menariknya, dalam chapter pertama One Piece, Romance Down, Luffy juga telah terserempak dengan seorang budak lelaki dengan rambut berwarna peach, Kobe, yang kemudiannya diserap ke dalam Marine yang mempunyai 3 admiral dengan julukan yang diinspirasi dari kisah Momotaro, anjing merah Akainu, merak biru Aokiji dan monyet kuning Kizaru, di mana masing-masing admiral ni mempunyai perilaku yang agak sama dengan haiwan counterpartnya. Nah, ini yang membuatkan aku tertanya, adakah Oni bagi perspektif Kobe ni nanti adalah ilmu sendiri dan Kobe akan end up mengetuai atau bakal berperanan besar mempengaruhi keputusan 3 admiral tadi untuk menentang ilmu di perang terakhir seperti Momo mengetuai anjing, monyet dan merak ke Onigashima. Dan menariknya lagi, kedua-dua karakter ni, Momonosuke dan Kobe, adalah 2 karakter yang play very important role dalam siri One Piece. Dan kenapa Oda pilih kisah Momotaro sebagai inspirasi perjalanan diorang ni mungkin berpengaruh kepada motif cerita tu sendiri, which macam aku cakap sebelum ni, kemungkinan ada kena-mengenanya dengan propaganda Jepun untuk mendemonize barat. Nah, bukan itu saja, kalau korang perasan, somehow dalam One Piece, karakter-karakter yang ada rambut dengan warna peach atau tema peach cenderung akan jadi karakter
yang penting. Contoh selain Kobe adalah seperti Shirahoshi, Bonnie, Momohige, Apa benda tu? Rebecca dan bahkan Loki. Dalam arc Egghead, lokasi Elbaf dikatakan berada tenggara atau northeast dari pulau tersebut. Nah, secara kebetulan tenggara juga adalah lokasi bagi pulau Onigashima dalam kisah Momotaro. Adakah benda ni hanya kebetulan? Aku rasa tidak, sebab setiap kali arah northeast ni muncul dalam One Piece, something yang ada kaitan dengan Oni happen. Contoh, Law telah pergi ke arah northeast lepas keluar dari Wano, yang end up terserempak dengan Blackbeard, yang mana salah satu kru dia Van Ogre yang bunyinya hampir sama dengan Ogre. Ogre bahasa Jepunnya Oni. Nah, sama juga Elbaf. Gelaran Dory adalah Blue Ogre, manakala Brogy adalah Red Ogre. So what if Loki adalah perspektif kepada Oni yang diinspirasi dari kisah Momotaro, yang sama macam Kobe dan Momonosuke bakal dipengaruhi oleh Luffy untuk melawan The Real Oni. Selain detail-detail tadi, ada satu lagi detail kecil yang aku tertinggal yang aku nak kaitkan tentang world government dengan Barat. Tahukah kalian yang Mesir kuno juga pernah berada di bawah jajahan Rom, dan ianya bermula selepas kejatuhan Cleopatra, which sama ada sengaja atau tidak hampir sama dengan apa yang berlaku dengan keluarga Nefertari yang diketahui oleh Nefertari Lily lebih 800 tahun yang lalu, yang mana Alabasta secara kebetulan sama macam Mesir kuno yang dipimpin Cleopatra juga dipimpin oleh seorang wanita, Lily. Oda twist benda ni dengan Alabasta berakhir di bawah jajahan Imo selepas Lily, sedangkan dalam sejarah Mesir kuno di bawah jajahan Rom selepas Cleopatra. Sama macam apa yang berlaku di Jaya, yang aku paralelkan dengan Mesoamerika. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.